harga barang keperluan akan naik tak? Confirm tak? Kau tuan-puan rasa berdasarkan harga apa contoh barang keperluan? Roti gardenia confirm tak akan naik? Macam mana tuan-puan tahu? Ada baca data-data ekonomi? Ada buat baca graf? Macam mana tuan-puan boleh tahu harga barang keperluan akan naik? Benda tu kita tahu inflasi. Tak payah baca graf, tak payah baca data. Kita tahu confirm harga barang keperluan akan naik. Ini kan pula emas. Emas adalah aset fizikal tuan-tuan, bukan saham. Banyak orang beli emas, dia ingat macam saham lah. Oh, dia kena monitor harga. Saham tu kalau jatuh tak ada apa tuan-tuan, kertas nombor je. Emas kalau dia jatuh harga, dia emas tau. Duit kertas kalau jatuh, itu kertas tau. Ringgit jatuh, itu kertas tau. Emas kalau jatuh, orang serbu pergi beli emas. Pernah ada satu tahun, saya dah 14 tahun dalam public gold, dalam emas ni. Ada pernah satu tahun di kedai emas di China, ketika harga emas jatuh sampai habis stok emas di dalam kedai. Sebab bila harga jatuh je orang pergi serbu beli. Orang tahu inilah peluang beli barang yang mahal pada harga yang murah. Sebab tu bila menabung emas dengan public gold, tuan-puan tak payah sibuk tengok harga. Yang penting setiap bulan pastikan tabungan tuan-puan bertambah. Sebab apa? Harga emas hari ini confirm lebih murah berbanding beberapa tahun akan datang.